Nama saya Fatimah Wati binti Muhammad. Saya dilahirkan di Kuala Terengganu, menetap di sini dan bekerja di sini juga. Saya adalah seorang penjawat awam yang mempunyai 5 orang cahaya mata. Reaksi dia mula-mula didengar tu dia kata Alhamdulillah, tapi dia macam ke scammer macam tu. Betul ke tak ni? Lepas tu saya kata awak check lah. Lepas tu dia check dalam web, tak ada, dia kata. Bulan lepas ada lah, bulan ni belum lagi. Lepas tu saya suruh dia check dekat FB. Sebab saya tanya, kawan saya beritahu dia dapat tahu kat FB. Jadi suami saya check kat FB, baru dia percaya. Mula-mula saya menyimpan ni, awalnya saya dan suami memang tahu ada skim CJ Simpanan Premium ni. Tapi mula-mula yang tergerak hati tu nak simpan tu bila suami saya membeli CJ untuk saya. Dia beli CJ untuk dia, simpan untuk dia, disimpan untuk saya sekali. Tapi duit tu memang saya tak ambil lah, saya simpan je. Sampai sekarang lah saya masih menyimpan. Setiap bulan bos akan bagi hadiah hari jadi. Hadiah tu diberi dalam bentuk CJ Simpanan Premium. Macam saya tak ambil lah duit tu, saya biar je dalam tu. Okay, kalau 5 tahun banyak jugalah nombor tu. Bila menyimpan mestilah kita ada niat untuk mendapat sesuatu kan. Saya selalu berbincang dengan suami. Suami saya kata saya baru dapat 2 kali dah dapat 100, mungkin lepas ni akan dapat besar. Itulah, jadi harapan tu ada, tapi kami tidaklah berharap sangat. Kalau ada, Alhamdulillah. Sebenarnya saya dengan suami saya ni menyimpan untuk keluarga. Jadi perancangan yang saya buat ni perancangan bersama suami lah. Jadi saya belum bincang lagi lah apa yang saya nak buat dengan duit tu. Pada saya menabung ni adalah sesuatu yang sangat penting lah bagi saya dan keluarga saya. Sebab saya dan keluarga saya ni lifestyle kami sederhana saja. Jadi duit simpanan tu memang ada lah. Walaupun tak banyak, saya ada menabung lah setiap bulan. Sama ada duit gaji ke, duit apalah. Jadi saya nasihatkan pada rakan-rakan, terutama sekali untuk penjawat awam, rakan-rakan saya, kita sebagai penjawat awam ni untuk dapat duit sebanyak, contohnya 1 juta ke 100,000 untuk simpan sendiri, saya rasa macam agak mustahil lah. Kecuali kalau kita berniaga. Jadi marilah kita sama-sama menyimpan dalam CJ Simpanan Premium ni. Mana dah tahu kalau ada rezeki kita dapat menang. Macam saya.